Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi marha. Allah sebut dalam surah Al-Isra. Jangan kita berjalan atas muka bumi ini dengan rasa yang berlagak, dengan berlagak sombong. Ini Allah pesan kepada kita. Dan dalam hadis riwayat daripada Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sebut dalam satu hadis riwayat Muslim, Nabi kata la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk syurga seorang yang dalam hatinya ada walaupun sebesar zarrah, sebesar atomic size, rasa kibir, rasa besar diri dan sebagainya. Ini saya nak pesan, saya nak ingatkan kepada diri saya dan kepada kita semua. Kadang-kadang Allah bagi kita kerjaya yang lebih baik, doktor pakar pula tu kan. Kita mungkin ada kemampuan yang kewangan lebih sikit, kita bawa kereta mungkin besar sikit daripada orang lain, kita mungkin belajar tinggi sikit, mungkin usia kita lebih tinggi daripada orang tu lagi muda daripada kita. Kita mungkin daripada keluarga yang lebih berada, keluarga lebih ternama, anak ustaz contohnya kan. Kita rasa kita hebat. Saya nak ingat kepada kita semua, kita ni semua hamba. Hebat mana pun kita, Allah letak kita kan. Jawatan saya sebagai doktor, kekayaan yang kita ada, aset yang kita ada kan, ini semua adalah ujian yang Allah letakkan pada kita. Dan Allah yang letak kita kat situ sebab Allah nak kita buat sesuatu. Tapi kalau kita dengan jawatan yang Allah beri pada kita, dengan harta yang Allah beri pada kita, dengan usia yang Allah beri pada kita, kita berlagak dengan orang lain dan kita rasa kita besar, sedangkan yang letakkan kita kat situ adalah Allah kan. Maka kita telah gagal ujian kehidupan kita. Allah jadikan kehidupan dan kematian ni adalah untuk menguji kita. Allah nak tentukan kita di tempat kita di mana di syurga nanti. Adakah kita bersama dalam syurga ataupun kita masuk ke neraka. So kejayaan kita, keberadaan kita, kehebatan kita ni sebenarnya bukan hebat kita, sebenarnya hebat adalah Allah. Allah yang letakkan kita kat situ untuk uji kita. Allah berikan kepada kita lahir daripada keluarga Muslim. Kita jangan pula pergi belagak depan orang yang non-Muslim. Kita kena dakwah pada dia kan. Keberadaan mereka adalah supaya kita boleh berdakwah kepada mereka. Dan so kita kena tunjukkan kehebatan Islam. Kemuliaan kita adalah sebab Allah, bukan sebab kita. So kita kena rasa humble kan. Tak payah tunjuk belagak dekat orang lain. Kita jadi pengusi surau, pengusi masjid ke, buat apa nak belagak-belagak. Kita semua ni adalah hamba kepada Allah. Kita semua adalah hamba kepada Allah. Allah ciptakan, Allah letakkan kita di tempat kita kan, bukan untuk kita rasa besar, bukan sebab kita sangat kan, tapi sebab Allah Azza wa Jalla. Betul ada usaha kita, tapi yang menyebabkan usaha kita itu berjaya adalah Allah. Berapa ramai orang yang dia usaha lebih hebat daripada kita tapi dia tidak berjaya. Berapa ramai orang yang mungkin lebih genius daripada kita tapi mereka tidak berjaya. Sebab kejayaan itu adalah sebab Allah, bukan sebab kita. So apa rasa kita nak belagak. Dan kadang-kadang tu kita kena ingat, kadang-kadang tu kita ni mulia hanya sebab Allah tutup aib kita kan. Kalau Allah buka aib kita, tak ada, hilang semua kemuliaan yang ada pada kita ni, semua hilang kan. Sebab Allah, kita hanya mulia sebab Allah tutup aib kita. So tak perlu rasa besar, tak perlu rasa belagak. So kita sama-sama kita humblekan diri kita. It doesn't hurt to be humble. So kita sama-sama kita rendahkan. Kita rendahkan diri. Rendah diri itu sangat-sangat penting. Saya nak pesan pada semua-semua yang medical student yang akan jadi doktor, pada semua doktor-doktor pun sama. Saya rasa sangat penting untuk para doktor ada rasa humble. Humility itu pada diri seorang doktor, seorang perawat itu sangat-sangat penting.